Testing, testing, test, recording, test sound. Wah, 360 oh. So ini adalah CCTV UV dual camera, function sangat banyak. S350 dia ada tracking tau. Dia boleh ikut korang pusing automatically AI face tracking kamera ni. Desainnya memang ergonomik dekat bawah macam ni. So tanpa menghabiskan masa, jom kita tengok lebih lanjut. So hey yo kawan-kawan sekalian, kotak dia macam ini. UV Security Indoor Cam S350 dual camera C4K details house wide. Dan dia boleh work with Alexa, Hey Google dan macam-macam. Ni human and pet AI pun ada. Dia bukan orang manusia saja, dia human dan pet, kecuali hantu lah dia tak boleh detect. So dalam packaging dia memang provide dia punya CCTV, buku panduan yang tebal, stand ini untuk korang tebuk lubang dekat dinding dan kabelnya sangat-sangat panjang. Sekali dia datang dengan adapter, okay, USB. Macam ni. Yang ini bagi korang measure dan dia ada skru bagi korang. Ini kamera dia dual lens tau, memang sangat mantap. Korang tengok dekat sini, clear gila. Lepas tu dia auto track tau, dia boleh ikut. Muka korang pergi ke mana, dia akan ikut. Tengok sekarang aku pergi ke sini, dia akan ikut CCTV ni. Nampak tak? Lama aku naik ke atas, dia naik ke atas. Aku main ikut sini, dia ikut aku ke sini. Tengok macam contoh kamera ni dia boleh track. Dia bukan webcam tau, ini CCTV. CCTV monitoring system yang sangat padu lah. Jarang korang boleh nampak CCTV yang ada function macam ni. Tengok, dia track aku. Dia track movement. Okay, dekat dia punya apps dekat sini, seperti dekat sini ada suara juga. Macam aku cakap. Boleh dengarkan suara. Okay, sekarang ni korang boleh tekan record. Macam ni, recording. Ni dia bukan sekadar CCTV sekarang ni. Korang boleh buat konten secara dengan menggunakan webcam ini juga. Lepas tu korang boleh tekan call dekat sini. Call dekat sini bermaksudnya kamera ini dia ada suara lah. Korang nak sembang dengan isteri ke, masa korang berada dekat luar kan, korang boleh sembang through kamera ini dengan family korang. So korang boleh pan tilt manually. Okay, nak pusing kiri kanan 360 boleh juga. Lepas tu playback. Sini dia save korang punya playback punya data semua dekat sini. Detected by local AI. Muka aku nampak tak? Okay, dalam setting sini dia ada motion detect, sound detect, pan tilt setting, angle setting. AI tracking ni korang boleh turn off. Okay, turn off AI tracking ni bermaksudnya dia dah tak boleh ikut korang dah. Walaupun muka korang pergi mana, dia sudah tak boleh ikut. Recording dia gila-gila. Dia boleh P Ultra 4K. Tetapi 2K pun dah okey dah sebab ini CCTV. So korang turn on continuous recording all the time. Lebih baik lah. Dia akan cycle sendiri. Lepas tu dia ada privacy zone. Mana tempat yang korang nak block, dia boleh block. Okay, dia tak akan record. Rotate image 180 darjah, dia boleh rotate juga. Boleh share device kepada keluarga korang dan banyak lagi lah setting. Best satu barang untuk kamera ini, masa korang record, lepas tu korang save, dia tidak perlu pergi ke apps. Dia akan save directly ke dalam album korang. Lagi satu dekat sini, dia tulis local security, no monthly fee. Dia tak perlu bayar monthly.